Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih memilih podcast Rasa Oren untuk segmen Trade Talk yang mana kami menampilkan finalis Anugerah Usahawan Felda 2025 kepada anda. Dan hari ini istimewanya kami bersama dengan Nova Enterprise, satu syarikat yang diusahakan oleh suami isteri. Romantik kan? Itu kita tampilkan kepada anda Encik Muhammad Farid bin Mak Yusof dan juga pasangan Nuraida binti Muhammad Kamil daripada Kemahang 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat. Selamat Hari Raya. Masih lagi dalam mood raya kita pada hari ini. Okey, seperti sedia maklum dan lihat mereka dalam kategori tanaman. Okey, yang mana kita nak tahu apa benda yang mereka ni usahakan. Kita bertaaruf dulu dan sebelum itu kita nak tahulah sedikit latar belakang Encik Farid sendiri dengan Puan Ida. Mungkin orang kata asalnya daripada mana, membesar di mana, ataupun anak jati Kemahang sendiri ke mana? Betul. Saya Muhammad Farid Mak Yusof memang berasal daripada Felda Kemahang 2, anak peneroka Felda Kemahang 2, dan ini isteri saya Siti Nuraida binti Muhammad Kamil, berasal daripada Kota Baru. Bukan Felda. Bukan Felda. Pada Kota Baru. Natur Felda. Okey. Seterusnya macam mana boleh orang kata tercetusnya idea untuk mengusahakan Nova Enterprise ni? Panjang cerita. Pendek kan? Kita pendekkan. Benda ni berlaku orang panggil apa? Secara tak sengaja. Okey. Dengan bermula dia join masa tu berapa tu? Program Tunas Mekah Felda. Program Tunas Mekah daripada Felda. Tunas Mekah. Ya. Tahun 2016 ke apa? Lebih kurang tahun 2016. Dari situ dia permulaannya dia berniaga kuih akok. Sudah. Gua nak akok mari jadi jual pokok pula tak jadi. Felda hantar pergi Tunas Mekah daripada akok. Tapi pergi sana jumpa member. Terinspirasi daripada member. Daripada wilayah Segamak. Memang dia lah pencetus idea kepada dunia pertanian. Jadi daripada situ memang ada background pertanian ke ataupun minat semata ke mana? Tak ada background. Dia tak ada background macam saya sendiri. Abah ayah lah pada saya tu. Dia buat padi. Tanam padi, pengusaha petani. Ada jentera semualah. Dia ada tak ada berapa petok? Dia orang soh padi ni kata berapa petok padi? Dekat Kelantan kita tak panggil petok, kita panggil ekar. Berapa ekar tu? Ada dalam 100 ekar ada lah. Alhamdulillah. Jadi memang ada orang kata latar belakang pertanian lah sebenarnya. Saya ni serba salah nak cakap luar ke? Cakap apa kan cakap Kelantan. Nak cakap Kelantan kan takut orang pula tak faham kan. Okey. Walau bagaimanapun untuk makluman anda, mereka antara yang tersenarai daripada 33 peserta tersenarai pendek seramai 18 orang antara finalis separuh akhir Anugerah Usahawan Felda 2025 bagi kategori pertanian. Dan seperti sedia maklum, mereka menampilkan dengan Nova Enterprise. Jadi kita nak tahu Nova Enterprise ni macam mana boleh jadi. Semuanya angan-angan tak? Semuanya angan-angan lah. Bermula dari angan-angan lah. Angan-angan tu masa tu dah nikah lagi ke belum nikah lagi? Sudah. Sebabnya ada finalis kita tu belum pada nikah lagi. Dia sign dulu. Lagi lama tu. Tu lagi lama. Ni mana nikah dulu? Dah nikah. Sebab saya dulu dah bidang akok Okey. Dulu kerja bidang pertanian ni. Jadi kita fikir satu nama apa mungkin mudah untuk orang ingat. Simple dan mudah kita untuk nak orang simple ingat. je benda tu. Jadi fikir Nova tu maksudnya Nuraida. Nova tu Farid. Beres lalu. Jadi alhamdulillah. Dah berapa tahun ni Nova ni? Ini tahun masuk ke 11 tahun lah. Tahun ke-11. Mana lama dah lah. Sudah lama. Mana kalau tahun ke-11 ni tahun 2020 ni. Mana start pada tahun 2016 lebih kurang. 10 tahun. 15. 2015. Jadi bila sebut tahun 2015 ni, kita nak tanya cabaran gimana boleh reduh COVID tahun 2019 tu. Skala ramai kita tahu ni COVID ni ramai yang kecundang, ramai yang kata tarik handbrake. Tapi macam mana Nova ni boleh steady lagi siapa lah ni? Kita antara satu faktor kita boleh steady adalah dengan bantuan Jabatan Pertanian lah. Okey. Masa tu kita keluar hasil, Jabatan Pertanian banyak tolong
pasarkan hasil kita sebab kita tak boleh nak pergi mana-mana. Masa tu memang buat tanam medan memang kita dalam tanam medan masa tu. Kita ada cili solok masa tu. Cili solok. Cili hijau. Okey. Dia pasarkan dia melalui farma tadi. Farma tu lo pasarkan. Farma tu pasarkan. Banyak membantu lah dalam COVID tu. Lepas tu satu lagi nursery kita walaupun COVID bidang pertanian kan berjalan. Nursery tu berjalan. Kita bekal anak benih. Jadi orang kena beli juga anak benih kita untuk kelangsungan hidup. Untuk kelangsungan. Betul. Orang duduk rumah bercucuk tanah kan. Betul. Dia jadi apa? Satu platform untuk mengisi masa lapang pula masa tu. Orang tu tak boleh keluar rumah masa tu. Ada. Lepas tu beli anak benih. Jadi pula. Jadi kita tak seragam sangat lah. Asal-asal Nova ni masa tu starting bermula dengan nursery ke ataupun kita asal dengan jual anak benih semata ke? Fertigasi. Tanaman fertigasi. Start di rumah ke mana? Start belakang rumah. Sudah. Kita balik daripada kursus tu, kita try buat belakang rumah. Adalah kawasan Rizal sikit tu kita buat dalam 2000 polybag. 2000 polybag. Terjun dengan banyak. Terus buat banyak lah. Lepas pada tu kita masuk dengan Jabatan Petani. Jabatan Petani pun banyak bantu. Kita jadi peserta TKPM Batam Merbau. Jadi sekarang ni kita bawa Jabatan Petani. Memang banyak peluk lah Jabatan Petani. Alhamdulillah. Daripada 2000 polybag deh. 2000 polybag. Lah ni berapa rasa banyak dah ni. Tak kira dah, tak kira dah tu. Banyak lajak kata. Banyak. Alhamdulillah lah setakat ni kita ada 8 blok fertigasi. 8 blok fertigasi. Banyak tu. Satu blok tu boleh muat oleh 3,000 lebih, 2,000 lebih. Sedap duduk lah ni ya bo. Okey. Ya, di samping tu kita nak tengok ni apa benda yang ada dekat depan kita ni. Dia bukan setakat display saja ni. Kita baca sini parti baju AB ni ia siap capur ke mana? Ini parti. Mana dia AB dah ada dalam ni. Bukan Yasin A satu ni A ni B. Ada. Ya ada tulis. Lah aku tak bacanya ni AB. Aku duk baca ni AB. Rupa dia tulis sini A di sini. Ni B. Antara produk. Antara produk yang ini produk sendiri ke mana? Produk sendiri. Kita buat parti orang nak beli parti AB ni susah, dia kena beli banyak. Ya. Jadi kita buat kecil-kecil ni untuk orang bunga biasanya. Untuk suri-suri rumah main kebun depan rumah dia boleh belilah ni. Memudahkan hijau. Ni fish amino acid dengan cukur kayu. Fish amino acid ni guna untuk apa? Untuk kena belajar juga ni. Subur tanaman. Subur ke tanaman. Comel kalau sembuh di bunga tu. Comel bunga tu menarik warna dia. Naik seri lah. Orang kata naik seri. Salah satu baja semburai lah maksudnya. Ni kalau fish amino ni. Kalau hak ni cukur kayu ni? Fungsi tu ni cukur dengar kata cukur ni tak boleh buat makan. Dia untuk kawalan tu kata organik. Melek lah cukur kayu. Jangan dia buat cukur masuk sudah lah. Tak boleh buat emas. Yang ni memang orang kata khas untuk pokok saja. Untuk kawalan serangga. Kawalan serangga. Secara organik. Penggunaan kimia lah. Mana lebih pada kita ke arah organik. Okey. Base-nya di mana? Mana tapak perniagaan, mana tapak nursery ke ada kedai ke mana? Kita bertempat di bawah Jabatan Petani dalam TKPM Batam Merbau. Kedai kita lah. Kedai lah, ada kedai lah mana? Nursery. Ada nursery. Kita tapak nursery. Apa ni aku? Kedai kau tapak nursery ke mana? Kita nak panggil kan tu? Ya, nursery ni macam tempat untuk anak benih kan. Dia bukan kedai, kita panggil nursery lah. Nursery lah. Nursery tempat semaya anak benih. Di Jabatan Petani TKPM Batam Merbau. Batang Merbau. Jadi kalau kata ada lah hok berhajaknya penonton kita nak cari kata baju AB ni aku tunjuk ni. Mana kena pergi Batam Merbau? Jumpa set ni. InsyaAllah. Boleh follow TikTok. TikTok apa dia? Nova Nursery. Nova Nursery. Nova Nursery bukan Nova Enterprise. Nova Nursery. Nova Nursery. Tanah Merah. Tanah Merah. Mana Tanah Merah pula? Tanah Merah, Kelantan. Ya, ni Lubuk Merbau. Lubuk Merbau ke apa tu? Batang Merbau. Batang Merbau. Dia kampung. Kawasan dia lah. Kawasan dia. Dalam Tanah Merah. Daerah Tanah Merah. Tu. Jadi kalau kata lalu-lalu pergi Tanah Merah, nak cari baju hening.
Sehu tu. Boleh Okey. singgah. Lepas tu yang ada dekat ni, ni antara anak benih lah ya. Anak benih. Yang ditawarkan. Tapi banyaknya cili ni. Kau ada beza kau cili kau ni? Ada beza belaka tu. Ya. Boleh tengok ni. terangkan sikit. Yang ni memang dibuat sendiri ke dikeluarkan sendiri ke ataupun ada orang kata kolaborasi dengan syarikat-syarikat anak benih yang lain? Ada contohnya dengan Crop Power. Dengan Crop Power. Oh, ada jugalah. Tapi Black Cup. bermakna antara yang ditawarkan di Nova Nursery lah. Antara benih-benih yang ada di nursery kami lah, kita tak bawa lah anak pokok sebab Tak jadi. besar kan? Tak nampak nanti aku duduk belakang pokok. jadi kita bawa benih yang kita ada dekat nursery lah. Yang ditawarkan. Oh ni bara. Ni cili bara lah ni. Cili bara. Kampung. Oi, banyak dalam ni. Dia berapa gram ni? 20 gram ni kecil. 20 gram. 20 Dia gram. tulisin 20 gram. Oh, banyak. Dia dapat dalam 4,000 pokok. 4,000 pokok. Mana kalau kata senang cerita starter pack lah. Ada. Starter pack untuk ni. Kalau hak ni, ni Dari super cili bunga. Lada burung. Lada burung, cabai rawit. Itu dari Indonesia. Itu dari Indonesia ada. Oh, ni memang original. Original dari Indonesia. Import ke mana? Import. Kita ada supplier kita lah. Yang penting ada depan ni barang jadi. Barang jadi. Barang jadi. Jadi gak kalau berajak tu boleh cari set-set ni. Nova Nursery dalam TikTok ni. Ya. Nova Nursery Tanah Merah. Tanah Merah. Nova Nursery Tanah Merah. Itu nama penuh lah. Kalau cari Nova Nursery saja Tubik juga. Tubik juga. Tapi memang dia keluar tu lah penuh dia. Ya. Okey, beres. Jadi minit-minit akhir ni saya nak tanya satu soalan yang orang kata perlu penilaian khusus. Gitu. Sebabnya masa Covid mari ni ramai orang kita ni, usahawan kita ni gagal. Betul. Warna sekmu ni boleh survive. Kalau kata batuan tadi tu memang kita tahu dah tapi selain daripada batuan tu Sokongan keluarga lah kan. sokongan keluarga ni. Kita boleh survive. Sebab kita ada kelanggaran sikit dari segi makan ni kan. Kita perlu makan ni. Ya. Kita ada Kebetulan mendapat kelonggaran itu. kita dapat surat daripada jabatan ni, kita boleh bergerak lah. Dalam Covid tu kita boleh pergi pasar kan. Jadi kalau kata dari segi cuma permintaan tu kurang lah sebab orang tak boleh tubik kan. Tapi kita boleh keluarkan hasil walaupun dengan harga murah tu kita boleh sustain lah. boleh lagi lah mana nak meneruskan kelangsungan hidup. Okey, jadi nak tanya nasihat set-set awak kepada bakal usahawan di tanah rancangan, mungkin khususnya di Kemahang sendiri, kan, nasihat daripada orang kata existing usahawan yang sedia ada. Nasihat ni, nasihat ginilah. Kita nak ayatnya kalau nak buat benda tu buat dengan bersungguh. Jangan buat sekerak jalan. Jadi apabila kita buat bersungguh ni, orang tengok kita bersungguh, orang pun lagi bersungguh. Contoh jabatan lah. Dia tengok kita bersungguh. Macam saya dapat satu pelok saja. Bermula dengan satu pelok. Dan bila dia tengok kita bersungguh, hasil kita pun tinggi. Jadi dia tambah lagi satu pelok. Tambah lagi sampai 8 pelok sekarang. Jangan putus asa benarnya. Kalau nak cerita dari segi sokongan, memang dia ada sokongan. Duduk sebelah ada masalah. Betul sokongan. Ni lah paling utama. Jadi, mana kalau kata untuk yang bujang mungkin kan. Jadi jangan orang kata berputus asa antaranya buat dengan bersungguh-sungguh. Jadi insya-Allah kita doakan untuk Nova Enterprise ni terus maju dan mungkin berjaya. Insya-Allah kita doakan ke peringkat seterusnya kerana mereka sekarang ini berada di dalam separuh akhir dan tersenarai sebagai finalis separuh akhir Anugerah Usahawan Felda 2025. Jadi sama-sama kita doakan insya-Allah semoga berjaya. Terus stay tune bersama podcast Rasa Oren segmen Trade Talk. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.